Assalamualaikum. Match vlog pada hari ni game final geng. Piala Malaysia. Yes. Mana Jad lawan Jad hari ni? JDT versus Seri Pahang. JDT versus Seri Pahang. Budak ni sidai aku gila-gila. Dari pagi tadi aku WhatsApp dia, dia tak balas. Aku dah nak sampai dekat dia. Dah pukul 3 berapa ni? 3 lebih. 3 lebih. Dia kata nak jumpa kat sini. Tak ada juga Ahmad. Aku pergi cari dekat rumah dia. Dia tidur gila lah. Budak ni memang bagi sidai lah. Barai lah. Aku janji jumpa kat kedai. Aku siap pick up kat rumah tau. Dia punya sidai kali ni lain macam. Apalah, ada kerja air kan. Dia suap aku air. Siup betul. Dah jom lah. Lambat nanti jalan jam kan. Betul. Nengok sekarang cuaca pun Macam nak hujan. macam nak hujan. Tadi dah hujan dah Jad? Ya. Ya, dah hujan dah. Yang kita jumpa kat stadium nanti. Baik. Alhamdulillah akhirnya dapat juga parking tapi jauh Masalah jauh bos. Habis semua dekat dalam tu ditutup tak bagi masuk. Aku pun jam lah tadi kan. Sampaikan stress lah. Alah parking dekat mana ni? Ini Teknologi Park. jangan sesat ni sebab first time aku parking kat sini. Teknologi Park So sekarang ni kita orang nak kena menapak sikit kan. Jauh. Okay. Jadi sampai kita ronda-ronda dulu dekat perkarangan stadium SNPJ. Alright. Jad, dekat sini kita nak masuk tadi kan, parking ni. Tapi semua tempat ditutup. Kebiasaan parking ni memang dia tak tutup tau. Biasa kalau aku datang stadium pun kat sini memang dia tak tutup. Disebabkan ditutup semua parking nak masuk ke stadium. Kau tengok jam gila. Padahal parking kat dalam ni kosong tu. Kosong. Aku pun pelik juga kenapa dia tutup. Lepas tu aku straight depan lagi. Nak pergi MSN pun ditutup je kan. Betul. Aduh, gila tak gila lah. Semua ditutup tak tahu lah. Aku tak tahu lah dia nak suruh kita pergi mana. Kosong dia. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rock. Hey gang, kita makan dulu Makan delight dinner dengan Ijat. Dinner Ijat. Makan apa Ijat? Maggi goreng gang. Lapar punya pasal kena makan pakai tangan gang. Orang Melayu. Jom makan dulu. Sebelum masuk stadium kita isi perut dulu gang. Ijat, tadi kata alas perut. Ini aku rasa dah macam melantap pula ni. Round 2 gang, round 2 ni. Sedap bau dia. Sedap. Mantap lah Jad. Dek, daripada mana dek? Dari Kuantan. Kuantan Pahang Baru sampai hari ni Sampai. Okey, bagi prediction sikit malam ni macam mana? Saya rasa 2-0 tapi tak tahu lah yang mana. Jawapan selamat betul. Okey, steady. Adik berapa? Penalti macam tahun 2014. Ui, steady. Lepas tu bang menang ah. Menang. Okey, mantap. Bang berapa bang? 2-0 Tapi tak tahu. Tapi jawapan yakin, faham. Aduh, pay lebih 20 ya. Okey, Jad. Macam mana? Dah kenyang dah? Kenyang masuk. Kenyang dah? Boleh masuk Boleh masuk Okey, geng. Jom kita masuk. Jumpa dekat dalam. Jad, kau asal datang stadium tak kisah game apa, ACL ke apa kan? Ni final Piala Malaysia Liverpool juga Hati sejiwa. Semua game Liverpool aku jam betul lah. Aduh, tahulah nak menang Liga dah. Bagi prediction sikit. Bagi prediction sikit. Yang mana? Hari ni Ini 3-1. 3-1 Macam mana game malam ni bang? Abang rasa siapa menang ni? JDT ke Pahang bang? Saya masih lagi dengan
JDT. Cuma harap game jangan faham terlalu bertahan. Okey, faham. Ada keseimbangan. Ada keseimbangan sikit. Baru fight apa? Ya, kita tak nak game final yang kata orang bosan. Bertahan bosan. Okey. Agak-agak berapa? Predict saya JDT 4. JDT 4, Pahang 4. Faham betul. Faham kosong Okey. Berapa? Siapa menang? Kita simpan lah. JDT malah dia kena menang. Kalau tak meriah berapa esok? Betul. Esok habis. Cerita itu. Berapa kosong? So, predict saya untuk malam ni JDT 3. Faham? Kosong 1 lah. JDT 3. Fernandes! Glorious goal for Manchester United! Adakah JDT ataupun Sri Pahang? Di mana itu tidak di situ langit berjunjung alam-alam meneluk perkasa dia sampai ke Pangkalan. Diop lah ref. Dah 1 dah. Ada sorakan daripada Elephant Army. Yes. Sedang menggegar Bukit Jalil. Elephant Army. Steady. Stefano Brundo gila lah. Rap. Lama. Baik. Sarah mana nak kuasa tadi? Kamu faham, bagi sebijik. Wow! Bang sebijik lawan. Di sana mana?
Oh. Oh. Offside. Tak gol. Tak gol. Awal tadi buat saya keluar. Aduh, spoil. Bahang ada kena kat merah ni kalau kena kat merah lah bang. Aguero tadi kena Aku tak tahu apa punca dia tadi, tak berapa nak perasan. Tapi bila faham dah bermain 10 orang, game jadi spoil sikit abang. Sebab kita kadang nak game final yang menarik, fight kan. So bila dah jadi macam ni memang spoil lah cerita dia. Short sikit lah. Sikit lagi. Tamat separuh masa pertama Pahang 1, JDT 0. Apa harapan kau separuh masa kedua? Mengharapkan JDT akan main all out. Mati-matian. Dapat satu dulu. Lepas tu baru bina step untuk dapat yang kedua. Ingat baru membantai dulu. Sekarang tak boleh fikir bantai. Boleh Step by step. So kita kena cari gol pertama dulu. Okay. Game dah start dah tu. Okay, jom kita tengok. Kita tengok separuh masa kedua nanti macam mana. JDT mampu menyamakan kedudukan ataupun benar. JDT akan kena kapit Ari Aiman. Satu sama. Jadi kita tengok macam mana keadaan seterusnya. Satu sama. Game on. Minit 54. Game terbuka kembali. Fair. Ya, betul. Kembali terbuka merah. JDT pun menerima satu kat Pak Juyong kat merah. So game ni terbuka kembali lah. 10 lawan 10. Okey, kita tengok. Aku harap game yang menarik lah. Selepas masing-masing main 10 orang ni. Okey, free kick untuk siapa ni Pahang Stefano Brundo. Macam mana boleh terlepas mercun, Jad? Macam mana boleh terlepas mercun? Itulah. Kawan power bank pun tak lepas ya? Tak. Bermakna dia orang cek tak betul. Tak betul lah. Tak habis rubber tu. Tak habis apa kan tu. Ada Saiman. Woi, lepas. Tak ada orang. Sayang ah.
JDT 2. Arif Aiman skor kan. JDT 2 sekarang ni. Dah leading comeback Comeback serial. Minit 73. Ingat, step by step kita akan berjaya. Step by step Yes. Satu lagi finish lagi satu. Ha? Satu gol lagi. Satu gol ya. Berapa? 2-1. 3-1. Mantap Arif Aiman adalah seramai 55,000. Boleh lah 55,000 kan. 500 Tak full gang. Separuh lah. 50% lah. Okey lah, boleh lah. Ada. Aku sekarang ni kan, aku nak faham bagi masuk CJ lagi lah. Boleh lah? Dua sama. Aku nak game lagi fight ni. Jangan. Aku nak jadi game all out lagi. Aku tak sanggup lah. Sebab prediction aku tak kena lagi dia. Jangan. Kita ikut prediction. Oh, kawan tadi lah. Okay. 3-1 ya. Dah, stop. Oh. Counter, bang. Come on. Sebiji. Bola tertinggal pula. Sebiji. Lama masa geng, 5 minit lagi. JDT sekarang ni 2 Pahang 1 JDT dengan Lidi. Aku harap Pahang bagi sebiji. Aku nak tengok main sampai penalti lah. Lambat dah. Lambat. Oh. Woi, tarik leher bhai. Azrif. Woi, nak macam Azrif. Gaduh. Gaduh. Baru ada drama panas. Betul. Okay, settle lah. Settle. Ready ya. Orang yang tamat perlawanan JDT 2 Sri Pahang 1. So musim ni JDT sapu semua piala bang. Betul daripada Subangsih dapat, Piala FA dapat, Liga Super, final Piala Malaysia. So final kali ni aku rasa macam tak puas lagi. Kurang sikit. Saya nak ucapkan tahniah kepada Pahang yang tak buat game ni jadi bosan. Jadi sebenarnya game ni Pahang dah buat yang baik. Betul. Rezeki tak ada kan buat pasukan Pahang. Bukan sebenarnya perlawanan yang mudah untuk JDT kan. Serius cakap. Dengan result 2-1 ni, game final dengan result macam ni, okey lah bang Okey, tapi macam-macam drama agak berlaku. 2 kad merah tadi bermain 10 orang masing-masing. JDT main 10 orang, Pahang main 10 orang. Dari separuh masa pertama lagi dia. Separuh masa pertama kan. So
tak ada rezeki untuk pasukan Pahang. Tahniah JDT. Tahniah juga Pahang. Defend Pahang, aku solid boleh cakap solid abang. Menyukarkan JDT juga kan tadi kan. Okey. Aku rasa vlog kita cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa pada musim baru nanti. Harap musim baru nanti lebih menarik. So gang, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jad, jangan main tepi jalan, nanti kena langgar. Orang tak nampak kau tu. Kau naik atas ni. Jad, sampai juga dekat parking. Kau berkicap mat ni, siapa parking kereta kat sini? Kau ajar betul. Berkicap. Kau first time ketik saya dia macam ni. Nampak? Gila. Jom kita balik.